Alright, so hari ni Akil akan tunjuk kat korang cara untuk tak miss lagi penalti, okay? Let's go. First kali, always go with the side netting. This one, side netting. Part tu, keeper susah nak dapat. Second, pick up a routine. Macam Akil suka 5 step ke belakang and then just buat basic pose je. Kalau korang suka nak buat Ronaldo punya pose ke apa-apa lah, pick up a routine. Yang ketiga, Akil akan guna kaki dalam. So, Akil boleh shoot sama ada nak pergi ke kanan ataupun kiri. Senang, kanan ataupun kiri. Yang last kali ni paling penting, jangan tukar-tukar masa nak ambil penalti tu. Dah fikir satu side tu je, nanti korang yang akan nervous. And yeah, of course lah, practice makes better, not perfect, okay? So, keep practice and good luck.